anda menolak ke langit dan berkata, inilah udara segar yang kita mahu. Tapi langit biru itu, ia tidak hadir tanpa sebab. Ia tidak muncul dengan sendiri. Langit biru hadir apabila manusia mula sedar bila kita mula berubah. Hari ini, perubahan itu sedang berlaku. Dari tenaga bersih ke teknologi pintar, dari pencemaran ke solusinya. Inilah cerita kami. Inilah harapan bumi bersama kita jelajahi. Asap tidak bersuara, tapi ia membawa kesan yang menjerit dalam senyap. Setiap hari, berjuta-juta ton karbon dilepaskan ke udara, menjadikan langit kita kelabu dan paru-paru kita menderita. Menurut Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, ialah Ketua Makmal di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia. Dunia kini berdepan dengan pencemaran udara dan masalah ini lebih kritikal. Di Malaysia, pada tahun 2022, sejumlah 3,565.1 ton metrik bahan pencemar dibebaskan ke udara. Bahan pencemar tersebut merangkumi 2,454.4 ton metrik pelepasan daripada kenderaan bermotor, 455.5 ton metrik daripada stesen jalan kuasa, 119.5 ton metrik daripada industri dan 135.8 ton metrik dari lain-lain punca. Malah, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendapati lebih 99% masyarakat menghirup udara tidak selamat. Jadi, apakah solusinya? Dengan satu panel kecil di atas bumbung, kita telah melangkah besar. Langkah menuju dunia yang lebih hijau dan bersih. Mengurangkan asap, mengurangkan panas, udara lebih segar, bumi lebih sihat. Dan dengan satu sistem pintar yang mengurus tenaga, kita nyalakan harapan. Matahari adalah sumber tenaga yang tidak pernah habis. Kini, dengan panel solar, kita boleh menjana tenaga bersih tanpa menghasilkan asap. Jadi, bagaimana tenaga solar ini berfungsi? Tenaga solar ni adalah tenaga yang terhasil daripada sumber cahaya, daripada cahaya matahari. Cahaya matahari ditukarkan kepada tenaga elektrik menggunakan fotovoltaik. Dan yang kedua tu, daripada cahaya matahari ia boleh digunakan sebagai sumber tenaga haba melalui dinamakan sistem solar thermal. Mengapa tenaga solar dianggap mesra alam dan penting dalam dunia hari ini? Tenaga solar yang menghasilkan elektrik sebagai contoh, ia tidak menggunakan sebarang pembakaran, tidak menggunakan sebarang udara, oksigen untuk pembakaran. Ia hanya menggunakan tenaga matahari sebagai sumber tenaga utama untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sebagai contoh, kalau kita tengok di penjenaan yang terhasil di Fakulti Elektrik untuk sistem solar, sebagai contoh, ini adalah hasil tenaga yang dihasilkan hari ini 5 kW, dan sebagai contoh untuk bulan ini 855 kWh dan seterusnya sepanjang tahun. Untuk tahun ini 6 MW. Ia adalah bersamaan dengan maksudnya dari segi penggunaan tenaga yang perlu untuk menghasilkan sejumlah tenaga yang tersebut bersamaan dengan 17 tan pembakaran daripada sumber arang batu, ya. Dan seterusnya, ia juga dapat menjimatkan, dapat mengurangkan pembebasan CO2 sebanyak 20 tan. Dan juga ia bersamaan dengan 27,000 pokok yang ditanam. Jadi itulah yang menyebabkan dia adalah mesra alam dan ia dinamakan sebagai teknologi hijau. Asap hitam, bunyi enjin, semua itu dulu dianggap biasa. Tapi hari ini, kita tahu ia mencemarkan udara dan kesihatan. Teknologi seperti kereta elektrik memberi kita pilihan untuk menyelamatkan bumi. Dengan teknologi, kita tak lagi buta terhadap ancaman di udara. Ia hadir sebagai cahaya dalam dunia yang makin kelam. Kita sudah tahu puncanya, kita juga tahu jalannya. Soalnya, adakah kita berani memilih untuk berubah? Langit biru bukan mustahil. Ia hanya menanti satu perkara, keberanian untuk bertindak. Mulakan hari ini, guna tenaga bersih, kurangkan pencemaran, tidak yang lain untuk cakna. Kerana setiap pilihan kecil mencipta kesan yang besar. Bersama kita cipta masa depan yang lestari. Langit biru, teknologi baharu, masa depan kita di tangan kita.